Kaya tu bukan diukur melalui pendapatan bulanan, tetapi berapa banyak simpanan dan harta yang dimiliki dan berapa lama seseorang boleh bertahan tanpa pendapatan. Hari ini, ramai individu berpendapatan tinggi masih terperangkap dalam gaya hidup mewah, komitmen hutang dan simpanan tunai yang mudah bocor. Mereka yang bekerja keras setiap bulan tetapi baki di dalam akaun kekal mendata dan lebih teruk negatif. Di sinilah peranan emas sebagai aset fizikal menjadi semakin penting. Emas bukan sekadar simpanan tetapi penyimpan nilai yang terbukti sejak beribu tahun. Dengan menukarkan sebahagian pendapatan ke dalam bentuk emas, sama ada gulbah, dinah atau akaun simpanan gap, anda sedang membina kekayaan sebenar. Ia bukan angka semata-mata tetapi aset yang terus meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Gaji besar tanpa simpanan aset ternyata ilusi kewangan. Tetapi gaya simpanan dengan tabiat menyimpan emas secara konsisten boleh membawa kepada financial freedom yang sebenar. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk link saya di bio untuk saya bantu sebaiknya. Selamat menabung.